Jadi bagaimana sebagai seorang artis ni, persiapan yang tadi untuk sidang media tu apa yang anda pelajari? Buat Sarah, saya rasa kita nanti akan menjadi artis kelak. Kita harus bersedia untuk menjawab pertanyaan dan persoalan daripada sidang media dengan cekap. Jawapan tu harus ikhlas dan insya-Allah dengan teliti. Jadi kita tak macam hurt the other party ataupun cakap yang salah. Betul. Dan Kunjung? Itu pun pula harus belajar untuk berbicara di depan media dengan baik dan dapat menyampaikan apa yang di benak kita dengan baik juga. Karena mereka yang akan membawa kita ke atas atau ke bawah. Ya, atas bawah. Apa betul. tu? Tadi ada orang tu komen dia kata kalau artis tak ada gosip, majalah, surat khabar tak ada kerja Ya, hati-hati kalau cakap gitu ya, sebab nanti mungkin ada orang sensitif dia terguris. Kadang-kadang orang-orang ni pun manusia juga, dia sensitif. Kadang betul ada orang take things serious, dia ambil tugasnya sesuatu yang paling serius Jadi kata-kata anda tu kadang-kadang boleh menyinggung. Nanti dia balik dia fikir nak kasih markah berapa ni Macam mana Wawan, apa yang anda pelajari tadi? Lebih kurang sama, tapi cuma satu je yang Wawan ingin katakan, untuk menjawab soalan yang diberi dengan tepat. Dan Cik Chirul macam mana? Sama lah, apa yang Chirul nak cakap semua dah cakap. So Chirul betul lah, betul. Ini satu betul, ini satu lagi yang tak harus anda lakukan. Sebab kalau bayangkan ramai-ramai sidang media, saya nak cakap semua dah cakap. Jadi kena professionalisme tu ada betul. Apa yang saya nak cakap? Saya macam faham pula berbual Jadi nantilah kita tengoklah kata naik presiden awal tadi itu untuk Suria mengatakan pada awalnya bila anugerah ini untuk membentuk seorang bintang tu makan masa lebih kurang 5 tahun Jadi dalam masa 5 tahun mungkin anda akan jadi sampai tahap seperti Hairul Anwar, Alif Aziz ataupun Fauzi Laili sekarang ini. Kita akan kembali sebentar nanti. Saya akan umumkan siapa yang telah pun kirimkan SMS dengan jawapan dengan tepat sekali, dan mungkin nak dengar suara mereka sebelum mereka bertanding pada 11 Ogos 2009 masing-masing stres, 4 lagu kena nyanyi, kena tukar banyak baju, dan yang penting kena jaga suara, jaga makan, dan kena jaga tangan Pelan-pelan sikit. Dan yang penting juga kena jaga sikap di halayak ramai lah. Sebab selepas ini juga, selepas anugerah, anda juga adalah so-called milik rakyat umum lah, macam tu lah. Jadi kena jaga tata susila. Dan yang jadi artis tu, $10,000 dapat buat kita telah berubah. Ya, berubah. Betul sekali. Kita akan kembali sebentar nanti. Akan kita beritahu anda tentang apa soalan-soalan yang anda ingin tanyakan pada mereka. Jangan ke mana-mana. Saya akan buka talian untuk anda hubungi seorang pendengar yang bertuah sajalah. Selalunya saya tak buka talian sebab SMS banyak sangat. Ini kali oleh kerana malam terakhir, saya akan buka talian. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama Casey dan juga para peserta Anugerah 2009. Kita teruskan dengan Temu Bual Casey bersama para peserta Anugerah 2009. Dan jangan lupa para pendengar Ria 897 FM, ini tentang acara jalanan ataupun roadshow yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, hari Sabtu 8 Ogos 2009 di Bukit Panjang Plaza dari 3 hingga 6 petang. Anda akan bersama-sama dengan Chirul, Wawan, Sarakila, Kunjung. Juga anda boleh dapatkan untuk 100 peminat Anugerah 2009 yang hadir, dan dapatkan t-shirt. Anda akan juga diberikan poster percuma untuk dapat tanda tangan para finalis Anugerah 2009. Dan tema kalau nak datang, nak sokong mereka, Chirul, Sarah, Wawan, Kunjung, tema pakaian merah putih. Ini juga menyambut semangat Hari Kebangsaan Singapura yang akan berlangsung pada 9 Ogos nanti. Jadi itu dia. Kalau anda ingin datang beramai-ramai, datang dengan berpakaian merah putih dan juga dengan semangat untuk menyokonglah para peserta yang anda minat sangat-sangat, Chirul, Sarah, Wawan juga Kunjung, hari Sabtu ini 8 Ogos, Bukit Panjang Plaza 3 hingga 6 petang. Dan kalau nak datang bawa banner ke, nak bawa hadiah mungkin kasih mereka boleh lah cik. Cakap hadiah semua senyum. Terima kasih Casey Terima kasih Casey. Mungkin boleh bawa bunga tunjukkan anda semangat betul. Sebab apa, kadang-kadang penyokong peminat Singapura ni kurang ekspresi. Kalau jumpa dengan artis, mereka setakat kadang-kadang tak tegur tengok-tengok pada pandang, lepas tu buat bodoh macam orang tu alien lepas tu jalan. Besok kalau kat Facebook, itu hari aku nampak Ciru makan nasi ayam.
Lain kali kalau datang hari Sabtu ini 8 Ogos 3 hingga 6 petang, datanglah bawa kad ke, anda boleh tulis adik-adik boleh draw lukis untuk kakak Kunjung untuk Kak Sarakila, untuk Abang Cirul, untuk Abang Wawan dan kita juga akan ada autograf kalau anda dapatkan juga t-shirt, juga poster, ada juga sesi autograf, juga persembahan dari Hairul Anwar, Said Azmi yang akan tampil dengan lagu-lagu mereka. Jadi jangan lupa hari Sabtu ini 8 Ogos. Setiap t-shirt berharga $15 boleh anda dapatkan, tapi hanya untuk 100 pembeli saja yang terawal. Kalau anda datang lambat, anda akan kering macam tiket anugerah yang macam goreng pisang panas yang habis awal tadi. Ya, betul. Memang ada orang datang sampai tak ada tiket ni. Apa nak buat, dan memang terhad sangat-sangat. Dalam saya diberitahu dalam masa 15 minit tiket habis. Itulah. Awak ni betul hot empat-empat Dahsyat. Siapa tu yang dahsyat Siapa lagi? Kita bersama dengan seorang pendengar yang katanya beliau die hard kepada Sarah Akila. Hello Tom, apa khabar? Khabar baik. Sebelum tu ada Sarah, apa khabar? Hai, baik, Alhamdulillah Tom. Okey, saya punya soalan untuk semua peserta. Saya memang die hard untuk Sarah Akila, tapi saya it's not fair lah kan. Ni on air kan. Jadi untuk semua. Okey apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Okey. So you all nervous? Yes. Okey. This is for everybody to answer Okay. Kalau antara anda berempat digelarkan sebagai juara, adakah anda akan mengambil ketiga-tiga kawan anda tu semua untuk bernyanyi di album anda? Macam mana tu? Pasal for the past anugerah, tak ada satu pun yang mengambil semua macam the finalist as a nyanyi. Tapi mereka memang ada album kompilasi lah. Kalau anda ada mendengar, ini macam tapi sebelum tu saya pun nak membangkang memang ada album kompilasi terbitan Mayuni Umar kalau tak silap saya, dinyanyikan oleh Maya Rahman, Nurul Nuara, juga ada Roslan jadi saya rasa ada album. Tapi itu tak masuk Riacat. Saya nak yang masuk Riacat. Masuk lagu tu masuk Riacat bang. Lagu masuk anda album sendirilah, personal album. Panggil jemput lah macam tu. Okey, silakan. Macam mana Buat Sarah, tentu sekali Sarah kalau diizinkan akan jemput kawan-kawan rakan-rakan seanugerah buat album sama-sama dalam album Sarah. Okey. How about Cirul? Cirul juga sama juga dengan Sarah. Cirul pun nak juga kalau dah ramai, kalau 20 kalau dia ramai ni boleh. Cirul pun macam malu je. Dia malu lah, tak malu dah. Malu nak jadi juara ke? Malu nak perform. Semua juru malu lah. Tapi sekarang dah semua betul dah okey sikit dah sekarang. Okey. Cirul berbual dengan tangan Jadi Cirul akan jemput teman-teman lah. Jadi tengoklah genre masing-masing lah. Dalam album macam-macam genre lah. Sarah awak kasih genre ni, Kunjung mungkin macam ni lah. Kunjung. Kunjung mau sekali kalau misalnya diizinkan oleh, karena kita sudah ada ditentukan kan lagu-lagu kalau misalnya kita menang. Jadi kalau diizinkan dan ada lagu yang pas untuk kita berempat, tentu saja kita mau menyanyi untuk semua. Tentu ramai. It's not good. It's not bad idea. Not bad idea. Untuk Wawan, kalau diberikan peluang Wawan ingin sekali lah menyanyi dengan ke-20 orang semua tu, kerana semuanya hebat-hebat belaka. Tapi terlalu besar Wawan. Terima kasih Tom kalau nyanyi dengan 20 orang kena tengok bajet juga bang. Itu murah hati. Kalau bajet cukup boleh bang. Batuk Alex. Terbatuk juga Alex tu dia orang yang akan menguruskan anda terbatuk nampaknya. Dan saya rasa ini memang cukup sesuai sebab lepas anda habis anugerah 2009 ni, sebelum anda bertanding hujung minggu ini juga anda berempat akan bersama kita di acara rentak Singapura bersama dengan Taufik Batisa, Hadi Mirza, Didi Sazli, kumpulan Slick, Nana, Salma, Zai Baktian, The Sallies, kumpulan Mira, juga dengan DJ Ria. Jadi bagaimana juga persiapan untuk acara ini? Anda rasa semangat ke, rasa takut ke, rasa segan ke untuk berdepan dengan Taufik, dengan Hadi, dengan nama-nama yang dah popular di Singapura ni? Macam mana? Rasa gairah sekali. Power. Tak sabar kita. Anda tak sabar nak kongsi pentas dengan siapa?
Ya, Kunjung dengan siapa? Semua lah, saya semua. Semua betul. Semua local artis. Power pula. Sarah nak berkongsi pentas dengan Nana. Nana ya. Dan Kunjung tak sabar nak kongsi pentas dengan siapa Kunjung? Dengan orang-orang yang sangat-sangat cantik-cantik, lawa-lawa, ada tampan-tampan. Kunjung ni macam nak masuk Minang pula